Nabi, dia dan 5 orang anak-anak dia, semuanya ditolak masuk ke dalam kawah besar yang diisi dengan minyak yang menggelegak. 5 orang, dan kelima 5 anaknya beriman kepada Allah. Yang ni yang power ni. Tolak anak sulung kata Rabbi wa Rabbukallah, kata kat pekerja Fir'aun, Tuhan aku dengan Tuhan hang adalah Allah. Tolak anak sulung, tolak anak nombor 2, tolak anak nombor 3, tolak anak nombor 4. Apabila Rasulullah memuji Aisyah, kita begitu yakin pujian Rasulullah bukan kerana Aisyah cantik, bukan kerana Aisyah anak Abu Bakar yang kaya, bukan kerana Aisyah anak Abu Bakar kawan rapat dia, bukan kerana Aisyah adalah seorang anak dara, tetapi kerana ketakwaan Sayyidatina Aisyah. Tuan bayang, saya sebut 2 aja. Aisyah ni saya sebut 2 aja. Yang pertama, dia kahwin dengan Nabi. Nabi bermimpi bahawa Nabi akan mengahwini dia. Berkali-kali Nabi mimpi. Besar dah, besar. Nabi mimpi arahan siapa? Jibril kah? Bila Nabi bermimpi, itu arahan Allah Azza wa Jalla. Allah arah kahwin dengan Aisyah. Baru Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Satu. Dan yang kedua, Sayyidatina Aisyah adalah wanita di kalangan umat Nabi Muhammad yang paling alim sekali. Maklumat tuan-tuan, di kalangan umat Nabi Muhammad, perempuan yang paling alim sekali adalah Aisyah. 2. Yang ketiga, kelebihan dia adalah wanita di kalangan umat Nabi Muhammad yang menghafal paling banyak hadis Nabi. Daripada 15 kurun kita hidup ni, kita umat Islam berada atas muka bumi ni, daripada zaman Nabi sampailah kiamat, dialah wanita yang paling banyak menghafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Abu Hurairah, selepas Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sayyidatina Aisyah. Maksudnya seorang yang cerdik, seorang yang sangat cerdik. Hebat para sahabat, mereka duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi macam ni lah tuan-tuan. Ramai macam ni lah, ramai macam ni. Apabila Nabi mengajarkan Islam, Nabi bercakap ram bihurai. Kata Hudzaifah bin al-Yaman, sahabat Nabi nama Hudzaifah, kata Hudzaifah, ramai yang tak boleh hafal pun di kalangan kami. Sahabat bukan semua maksudnya otak yang sangat baik, tak. Sama ada yang macam kita tuan-tuan. Ada yang dengar terus menghafal. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah binti Abi Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Hak tu dengar terus hafal. Kata Huzaifah, a'lamuna ahfazuna. Bila kami belajar dengan Rasulullah, hari-hari duk Nabi ajak benda baru, orang yang paling alim di kalangan kami adalah orang yang paling kuat hafalannya. Mana nak dan waktu tu dah lah Nabi larang menulis, sebab Quran campur hadis apa semua. Nabi larang tulis. Dia ada satu tempoh Nabi larang, takut tercampur hadis dengan Quran. Jadi siapa yang paling kuat hafalan dia, dialah yang paling alim. Antara manusia yang kuat hafalannya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Lepas Nabi wafat setahun, dia masih ingat ribuan perkataan Nabi dengan ayat Nabi. Hebat tuan-tuan, hebat. Lepas Nabi wafat 5 tahun, orang mai belajar di rumah Aisyah ramai. Lepas Nabi wafat, rumah Aisyah antara rumah yang menjadi tumpuan untuk saki-baki para sahabat dan kibarut tabi'in, maksudnya tabi'in yang kanan, mai mengaji penuh dalam rumah Aisyah. Tuan-tuan, selepas 10 tahun Nabi wafat, Aisyah masih mengingati keseluruhan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam Islam ada 5 orang wanita yang pernah disebut sebagai wanita terbaik dunia. Ulama pun khilaf yang mana satu, kalau nak ikut turutan nak susun mana satu. Sebab ada ayat Quran dan ada hadis Nabi yang sebut nama 5 orang wanita terbaik dunia.
Yang pertama Aisyah, ini bukan ikut turutan bukan ikut turutan. Aisyah anak Abu Bakar. Yang keduanya Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah, juga pernah disebut sebagai wanita terbaik dunia. Ambillah 5 nama ni tuan-tuan. Contoh duk bubuh Felixia, duk bubuh nama anak perempuan, dia kira nak moden je, nama popcorn, dia nak bubuh nama Trojan. Ambil nama ni, 5 wanita terbaik dunia, dapat cucu, buh nama ni. Berkat tuan-tuan, insya-Allah berkat. Ada keberkatannya. Waktu buh nama ni, aku namakan anak aku ini, nama cucu kami sama dengan nama antara wanita terbaik dunia, supaya dia mendapat keberkatan daripada penamaan itu, insya-Allah. Sebab tu Nabi SAW mementingkan nama. Okey, Aisyah, yang kedua Khadijah, yang ketiga Maryam bintu Imran. Siapa dia Maryam bintu Imran? Bonda Nabi Isa. Dia juga pernah disebut sebagai wanita terbaik dunia, Maryam. Zaman hari ni buh Maryam ampun kena edit. Padahal tuan Maryam. Bukan Maryam. Mak Nabi Isa. Satu-satunya wanita dalam alam ini yang melahirkan anak tanpa suami. Tinggi tuan, kedudukan dia tinggi. Kalau dia lelaki, nescaya dia adalah Nabi. Dia adalah Nabi. Kalau dia lelaki-lelaki, dia perempuan. Yang keempat Fatimah, anak Rasulullah, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah, nama yang berbarakah. Fatimah, Nabi pernah sebut tentang Fatimah. Dan yang keempat Masyitah, tukang sikat rambut, anak Fir'aun. Masyitah, tapi hebat, sangat hebat. Akhirnya mati dia dan 5 orang anak-anak dia, semuanya ditolak masuk ke dalam kawah besar yang diisi dengan minyak yang menggelegak. 5 orang. Dan kelima 5 anaknya beriman kepada Allah. Yang ni yang power ni. Tolak anak sulung kata Rabbi wa Rabbukallah, kata kat pekerja Fir'aun, Tuhan aku dengan Tuhan hang adalah Allah. Tolak anak sulung, tolak anak nombor 2, tolak anak nombor 3, tolak anak nombor 4, semua sebut Rabbi wa Rabbukallah. Masyitah. Sehingga kan Nabi masuk syurga, Nabi bau wangi-wangian yang paling indah Nabi pernah bau. Apabila ditanya, malaikat jawab itu adalah wangi-wangian yang disediakan untuk Masyitah. Bila sampai anak yang kelima, Masyitah rupa-rupanya dia memegang anak nombor 5, anak kecil. Dia pergi 2 langkah, dia patah balik, minyak menggelegak. Bukan dia ni, anak ni, bukan dia tengok pada diri dia, dia kesiankan anak. Dia pergi 2 langkah, dia patah balik. Dia pergi 2 langkah, dia patah balik. Akhirnya anak itu bertutur, anak kecil yang menyusu tadi bertutur. Dia kata, wahai ibu berada pada jalan yang benar, terjunlah. Ini antara satu daripada 3 ataupun 4 bayi yang bercakap. Ada dalam hadis, ada sebut bahawa orang bayi yang bercakap. Dah.